dan penyayahnya yang tiada batas. Kita ingatkan diri kita tentang accountability di hari pembalasan. Dan lepas semua tu, barulah kita buat pengisytiharan paling agung. Hanya Engkau kami sembah dan hanya padamu kami minta tolong. Akhir sekali, kita merayu untuk ditunjukkan jalan yang lurus, Lampu yang terang, tapi hati tak tenang. Kita ada telefon pintar, tapi jiwa rasa kosong. Dan jawapan Al-Fatihah kepada semua ni sangat ringkas tapi sangat berkuasa. Mulakan dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ia bukan sekadar kata-kata. Ia adalah satu anjakan paradigma. Satu cara untuk kita tukar fokus kita daripada melihat apa yang kita tak ada kepada menghargai apa yang kita ada. Ini adalah nasihat praktikal yang sangat mendalam. 2 ayat ni sahaja dah cukup untuk jadi sauh dalam hidup kita. Alhamdulillah, menjaga hati kita supaya sentiasa ada rasa cukup dan bersyukur. Manakala iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ayat ni ia membebaskan kita. Ia membebaskan kita daripada menjadi hamba kepada pujian orang,